Anak muda, mulakan simpanan emas sekarang. Bagi golongan anak muda 20-an, mungkin kita rasa hidup kita hanya untuk enjoy sementara masih muda. Mungkin kita rasa tak perlu untuk fikir soal masa depan dan hari tua pada waktu muda ni. Apa yang perlu kita lakukan hanyalah enjoy dengan kehidupan muda kita sepuasnya. Betul tak? Tetapi tahukah anda, pemikiran sebegini sebenarnya akan merosakkan masa depan kita. Ramai yang tidak ada simpanan kecemasan, dana deposit rumah, dana perkahwinan ataupun dana untuk persaraan. Sedangkan waktu muda inilah waktu terbaik untuk kita mulakan simpanan untuk masa depan kita. Sebenarnya ramai orang tak boleh lihat wang. Bila kita tengok wang, kita akan fikir untuk berbelanja kerana itulah fitrah wang, iaitu untuk dibelanjakan. Sebab itulah ramai orang gagal dalam simpanan kecemasan walaupun 1,000. Tetapi ianya berbeza dengan emas. Sifat emas ialah untuk disimpan. Semakin banyak kita simpan, semakin sayang untuk kita gunakan emas untuk perkara yang kita tak perlu. Oleh itu adalah baik jika kita mula menyimpan emas seawal yang boleh. Jadikan emas sebagai satu platform untuk kita mencapai matlamat simpanan dengan lebih cepat. Jadikan emas sebagai dana untuk perkahwinan, dana deposit rumah, dana haji atau umrah dan sebagainya. Untuk anak muda sekalian, janganlah kita terlalu leka dan hiduplah sederhana pada hari muda ni agar kita dapat menikmati kehidupan yang sebenar pada hari tua kelak. Mula awal, kehidupan lebih baik. Bajet kecil tak ada masalah. Kita boleh menabung di akaun emas Gap serendah 100 secara berperingkat. Emas semakin disimpan, semakin berdisiplin terhadap keuangan. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.